Saya di Masjid Quba sekarang. Boleh lihat suasana ni. Dalam modul The Nomad Schooling Udemy bagi Sirah Base School, anak-anak akan explore lebih lagi tentang Masjid Quba daripada bacaan biasa. Antara dia mereka akan belajar berapakah beza hari antara pembinaan Masjid Quba dengan Masjid Nabawi. Dan adakah solat Jumaat sebelum Nabi masuk ke Masjid Nabawi, ke Bandar Madinah, dilakukan di Masjid Quba ataupun di mana? Apakah juga fadilat yang terdapat di Masjid Quba ini seperti mana yang disebutkan di dalam hadis sahih oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimanakah cerita sejarah di sebalik pembinaan Masjid Quba dan juga tanah yang dibina, masjid pertama dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bersama saya belajar di The Nomad Schooling Udemy untuk Sirah Base School bagi modul 2.0 yang bakal dilancarkan insya-Allah. Yang saya Yazid, guru pengembara demi sirah. Aku mengembara. Assalamualaikum.